Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Ken, selamat datang balik ke channel Kuri Botak. Hari ni aku nak tunjuk satu benda kat korang yang aku baru beli, iaitu water jet. Okey, water jet ni aku beli, aku nak sambung projek aircon kita. Okey, aku nak tengok sama ada water jet aku beli ni sesuai atau tidak untuk kita buat kerja-kerja cuci dan servis aircon. Okey, jom korang stay tune untuk aku unboxing. Okey, jom kita tengok apa yang ada kat dalam. Okey, macam biasa installation diagram. Okey, dia ada bagi hose pipe lebih kurang dalam 2 meter. Okey, botol untuk korang main sabun, korang nak buah sabun lah. Okey, dia bagi adapter universal untuk kita masuk dekat pipe air. Okey, dia punya nozzle gun. Okey, ini hose yang ada untuk kita sambung dekat kita punya nozzle nanti. Ini kalau tak silap aku dalam 6 meter panjang. Okey, ni dia punya line-line adapter lah. Okey, untuk korang masuk dekat power jet, dekat water jet nanti. Dan ini produk utama kita, water jet daripada Sofly. Okey, seperti yang korang tengok, bentuk dia agak compact. Okey, kecil, mudah untuk korang bawa. Okey, kalau korang nak buat kerja-kerja, nak naik tangga apa semua, mudah untuk korang bawa. Okey, ni switch on off. Okey, water jet ni induction motor dan dia punya pressure boleh pergi sampai 245 bar. Maksudnya kat sini agak kuat lah. Okey, dan ini dia punya wire adapter, wire incoming dah. Okey, jom aku tunjuk kat korang cara-cara kita nak buat sambungan dekat kita punya water jet. Okey. Okey guys, kita sambung balik. Okey, jom aku nak tunjuk kat korang cara kita nak pasang kita punya water jet. Okey, mula korang set up dulu untuk dia punya inlet lah, maksudnya untuk dia masuk air lah. Okey, untuk water jet ni apa yang aku faham, dia boleh guna dua cara. Okey, yang pertama kita cucuk daripada pipe air dan kita masuk dekat dia inlet, dan yang kedua kita boleh guna body saja. Korang isi air dalam body dan korang boleh ambil dia sebagai korang punya inlet. Okey, yang ni untuk kerja-kerja korang nak buat kerja servis aircon. Okey, kalau boleh guna cara ni, ini paling terbaik bagi aku. Sebab kadang-kadang tempat yang korang nak servis jauh daripada punca pipe air yang korang nak sambung dengan water jet. Tapi bila korang boleh isi air dalam body ni, so korang dah tak ada isu, tak perlu nak sediakan hose yang panjang. Okey, korang cuma perlu standby body saja. Body, dan korang boleh letak dekat dengan water jet kat tempat mana korang nak buat kerja pun tak ada masalah. So jom kita nak buktikan lah yang water jet ni pun boleh guna cara ni lah. Okey, jom aku nak set up dulu hose aku. Okey, ni adapter yang dia bagi. So yang ni dia ada filter, yang ni kita akan pasang dekat kita punya inlet. So yang ni nampak macam ada filter ni, yang ni kita akan pasang dekat kita punya hose. Okey, kita pasang dulu, korang cucuk je. Okey, ni satu. Dan yang ni
adapter. Okey, adapter. Okey. Ni kau pasang sini ya. Cucuk sini. Okey, kau kunci. Okey, so untuk inlet dah, water inlet kau dah siap. Okey. Yang ni kau nak cuma ikat kat sini, okey. Ni dia punya incoming untuk ayamnya. Okey. So dah akan duduk macam ni lah. Yang bawah untuk inlet yang masuk, yang ni untuk pergi dekat nozzle yang tinggi ni. Okey. So nanti yang ni kau cuma klik kat sini. Macam ni ya. Okey, macam ni. Okey. So sekarang aku nak isi air dulu dalam baldi. Okey, jom kita test. Okey, aku dah isi air dalam aku punya baldi. Okey, jom kita nak onkan kita punya water jet. Okey, ni wire yang dia bagi lebih kurang 1 meter ya. Okey, bagi aku tak cukup panjang lah. Tapi tak apa. Ni tak ada, ni bukan masalah besar. Okey. Ni kita celup dalam kita punya baldi. Okey. Dekat dia punya installation diagram ni, okey, dia ada bagi tahu kat sini, first discharge the air without the water pipe. Maksudnya kat sini dia suruh kita onkan pump. Okey, kita nak buang udara dalam hose ni dulu sampai air keluar, baru kita masukkan kita punya hose water pipe ni lah, selingan gun ni. Jom kita cuba nah. Okey, tengok. Okey, air kita dah keluar. Kita biarkan dia dalam beberapa minit dulu lah. Nak bagi supaya dia punya flow tu cantik dan air udara dalam ni dah tak ada. Okey. Ni aku punya hose lah. Okey. Jom kita sambung kita punya gun. Okey, yang ni korang kunci. Korang kunci yang dekat ni, punya outlet ni. Okey. Dan yang lagi satu kita sambung dekat kita punya nozzle gun. Okey. Jom kita try on balik. Macam ni guys, kalau tak padu, oh dia boleh laras
Okey, kita tengok. Okey. Okey, nampaknya kita punya water jet ni memang padu, okey, sebab dia boleh laras, okey. Dia boleh laras korang nak ayak daripada kecil ke kembang lah. Okey. So, untuk water inlet jenis selam ni, kita panggil selam kan, boleh pakai lah. So, untuk siapa-siapa yang nak servis aircon tu, okey, korang lepas ni korang tak perlu susah dah, korang nak bawa hose panjang-panjang, korang cuma bawa timba saja dan korang nak buat kerja kat mana pun tak ada masalah. Okey. Okey, video aku sampai kat sini saja. Okey, yang mana korang nak dapatkan water jet atau yang mana korang tengah survey-survey nak beli water jet untuk servis aircon ke, cuci kereta ke, okey, korang boleh consider untuk beli brand ni daripada Supply. Harga pun mampu pilih dan nanti aku akan letakkan link dekat ruang description tempat aku beli lah. Dan ni yang paling penting dan yang paling aku suka, okey, korang tak perlu sediakan hose yang panjang-panjang kalau korang nak buat kerja on site, okey, yang mana nak servis aircon tu, korang tak perlu nak ni, korang just prepare timba saja, korang dah boleh buat kerja di mana saja. Okey. Macam biasa, kalau korang rasa video ni bermanfaat, tolong like, share dan komen positif untuk aku. Dan paling penting jangan lupa subscribe channel aku, Kori Botak. Okey, jumpa lagi di next video. Assalamualaikum. Bye bye.